Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita langsung daripada Kapur Football Gym. Lokasi kita orang di Tempat Aman 1.2K betul kan? Okey, Dia yang masuk je light sikit. biar bisa malu sabar Okay. Okey. Topik kita ni adalah apa itu grassroots sebenarnya. Grassroots di Malaysia kan. So ramai orang suka dengan perkataan grassroots ni. So dia cakap pasal grassroots. Tapi bila kita sembang pasal apa itu maksud dia, orang tak jawab macam hanging jap. Grassroots ni apa sebenarnya? So hari ni kita nak pergi dengan perinci kan, supaya orang akan faham apa itu grassroots. Grassroots ni penting ke tak penting ke, siapa yang di sebalik takbir. So hari ni kita nak perincikan, kita huraikan bersama tetamu terhormat kita, iaitu bekas pegawai Bersara dan juga merangkap coach lah, head coach di Rainbow City dan juga Kapur Academy. Dan juga sebelah saya adalah tetamu terhormat Coach Aiman, merupakan bekas player juga, dan saya Muhammad Nizam sebagai moderator dan merangkap juga coach di Academy Rainbow City juga dan Kapur Academy. So hari ni okay coach, bila kita sembang pasal grassroots ni kan, apa maksud korang berani, apa maksud grassroots dengan kata lain dalam bola sepak sebenarnya? Terima kasih Coach Nizam. Dengar. Dengar. Terima kasih Coach Nizam. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana dapat kita bersama-sama di dalam majlis perbincangan santai, sembang-sembang santai di football gym, juga pro football gym. Okey. Yang masuk tu light sikit sebelum kita nak start. Okey, grassroots Malaysia. Okey, kita kena faham satu-satu negara, satu-satu organisasi, satu-satu tim, dia bermula daripada bawah, daripada akar bumi, daripada bawah. So kalau dalam Malaysia, Jepun, Korea, di Asia ataupun di belah Eropah, kekuatan dia datang daripada grassroots ni. Grassroots ni bermaksud pembangunan bola sepak, nilai-nilai asas dalam bola sepak. Nilai-nilai asas dalam bola sepak tu diperkuatkan, diperkemaskan daripada peringkat umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sehinggalah 12 tahun. Perkemaskan basic bola sepak. Okey, bertanya basic bola sepak. Okay, Pak Aiman, sebagai seorang grassroots, apa pendapat anda? Okay, Assalamualaikum. So, pendapat saya bagi tentang grassroots ni tak jauh pun lah macam pendapat Coach Amran. Dia lebih kepada pembangunan jugalah kan, bukan kata apa. Dia lebih kepada bila kita cakap tentang pembangunan ni, kita nak tengok progress seseorang player. So progression tu bergantung kepada player juga. Ada progression tu dia cepat ataupun dia lambat, bergantung kepada segi latihan player ataupun kedisiplinan seseorang player. Okay, boleh. Untuk grassroots juga kan, umur mana tibat di Malaysia lah, general amnya. Okey, grassroots ni kita tumpuan kepada Malaysia ni pada 12 tahun ke bawah lah. 12 tahun ke bawah ni maksudnya apabila satu-satu pemain ni dia datang ke kelab, dulu kampung, main je dari kampung. Pasal umur kita ni, masa zaman kita dulu main di kampung lah, ada padang main. So sekarang ni zaman sekarang ni terlalu cepat lah, moden maksudnya banyak penumbuhan kelab-kelab. Maksudnya dia belajar secara proper terus dengan coach. Dulu mungkin belajar terus main je dengan kawan-kawan, dengan senior di kampung yang nak bawa kan. So sekarang ni banyak pada kelab. Basic tu kalau kita lihat akan lagi kemas lah dengan jurulatih bertauliah ni.
akan lagi kemas. So kita tanam minat pada anak-anak muda daripada umur hingga 12 tahun, tanam minat dia untuk berminat mencintai bola sepak, menjiwai bola sepak ni. Okey, basic dia nak jelaskan lagi basic. So dari segi passing dia, kita perkemaskan passing, inside foot. So kalau umur 6 tahun, 7 tahun tu, kita perkemaskan inside foot. 7 tahun, 8 tahun. Kadang kalau kita tak perkemas tu, dia akan hantar sambil lewat je. Dia ni bola boleh pergi, jadi ni bola boleh pergi. So ketepatan tu tak tepat. So kita tengok Jepun, dia punya training passing je. Banyak passing. Dribble tu dia kemas. So kita grassroots latihan yang mudah je. Latihan mudah bagi dia minat, baru kita tambah sehari ke sehari. Modul latihan tu akan bertambah daripada 7 tahun, modul 8 tahun, 9 tahun sampailah 12 tahun. Saya tak sentuh untuk pasukan elit lah. Dalam grassroots ni pun ada juga pasukan yang simpan dulu. Okey, semua basic, semua pembangunan, semua asas. Okey. Di Malaysia ni kan, kita kelab ni banyak tau. Cuma macam mana kita nak bezakan antara akademi tu dia fokus komersial dengan akademi, dengan satu lagi akademi ni pembangunan dia sama, nak bezakan ini adalah komersial punya pattern, ini adalah dengan nawaitu atau niat dia untuk akademi pembangunan. Okey, apa beza dia? Saya jawab. Jawab. Okey. Ni ada komen daripada Eddie Syam Rosli, sahabat kita ni daripada Labuan. Terima kasih. Bo Masri, betul. Basic ni maksudnya dalam Bo Masri lah. Okey, kita pergi pada soalan pada moderator tadi. Coach Nizam, apa bezanya akademi komersial dengan akademi pembangunan? Akademi komersial ni akademi yang menggunakan iuran dalam jangka masa yang singkat. So siapa datang, dia hajar. So kita tak ada, dia macam weekend punya training lah. Weekend punya training maksudnya satu Ahad, minggu sekali training, minggu 2 kali training. Lepas tu dia main game, main tournament, habis lah. Tu komersial punya pattern lah. Yang banyak grassroots kat Malaysia ni banyak komersial. Banyak komersial, maksudnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, paling tinggi pun seminggu 2 kali punya training. Betul. So pembangunan pula jangka masa dia agak panjang training. So mungkin hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dia training. Maksudnya dia lagi dapat lah, dia lagi jelas dia punya vision. Lepas tu jangka masa dia panjang, 3 ke 5 tahun dia punya training. So dia progress dia punya progress tu dinilai. Apabila kita cakap usaha, apa yang perlu diusahakan adalah latihan lah. Dalam bola sepak ni, apa yang kita perlu diusahakan adalah latihan yang berterusan, latihan yang jangka masa dia tu diprogreskan, diprogramkan, diplan untuk menjadikan satu player ni berada di tahap yang dihendaki. Okey, faham. Okey, Ko Aiman. Okey, ready soalan kedua? Okey, cuma Ko Aiman, dia adakah akademi komersial dengan akademi pembangunan ni nama itu penting? Nama kelab tu, nama kata nama akademi tu penting ke atau sistem dia penting? Dalam soalan Okey. Jadinya kalau untuk Malaysia grassroots Malaysia ni, bila kita back balik kepada grassroots, macam awal-awal tadi Coach Amran ada cakap, grassroots ni pembangunan. Jadinya nama tu saya tak cakap tak penting, penting juga. Tapi lebih kepada pembangunan, balik kepada progress player-player tu juga. Macam tu. Okey. Ko Amran, Ko Aiman ada pengalaman sebagai jurulatih grassroots. Sekarang ni mau bawa grassroots lah kan. Okey. Apa yang jurulatih perlu faham bila di jurulatih grassroots ni, apa yang jurulatih kena faham? Bukannya mudah lah, saya tahu bukan mudah. Grassroots ni awak mendidik anak yang kecil, jiwa yang belum kata matang lagi, yang ada
yang perangai yang awak menghadapi tekanan jiwa lah kata. Ada pasal yang awak akan apa ni kan. Okey, macam mana jurulatih tu nak ready lah sebenarnya. Untuk kena faham lah untuk jadi jurulatih grassroots ni. Mudah ke senang sebenarnya? Kuamran, mudah ke senang? Okey, kita pergi pada komen dulu. Sebelum saya jawab, soalan daripada Coach Nizam tu, kita pergi pada komen. Sahabat kita juga yang mana boleh tag stream, like, share. Okay, like lah. Promote juga untuk naikkan view lagi. Like sikit. Kita sebarkan padahal ramai lagi orang kat luar. Kami pun okey, saya cerita sikit profil saya. Saya Tengok kamera. tak lah. Nanti kita naik kita cerita. Biar kita menunggu lagi siapa sebenarnya coach ni. Kan? Kita bukan poyo. Okey, tapi kita memikirkan sesuatu untuk pembaharuan, untuk lebih baik. Dah baik, kita jadi lebih baik untuk progres pemain-pemain Malaysia menjadi satu label yang kemuncak. Kalau nak terbaik, hari-hari di training pun dapat label terbaik, baik, tapi kita nak satu player ni ready. Dia ready. Banyak player yang tak ready, tapi kita nak readykan player ni dalam satu tournament, mengikut tahap masing-masing lah. Okey, kita readykan player ni. Okey, soalan tadi Coach Nizam, soalan dia bunyi ulang balik soalan. Macam mana Jurulatih tu kan? Dia perlu faham supaya dia itu tahu. center je Simba. Contohnya jurulatih tu kan, dia jurulatih, semua jurulatih. Tapi apa yang dia kena ready sebagai dia jurulatih grassroots? Dia senang ke jurulatih grassroots ni? Orang fikir senang je jurulatih budak je. Senang ke susah ni jurulatih dengan budak ni? Okey, terima kasih Coach Nizam. Okey, yang pertama sekali, apabila kita dah terjun dalam bidang jurulatih grassroots, berbeza dengan jurulatih yang dewasa ni, remaja, berbeza. Grassroots ni sebagai seorang coach, banyak peranan dia. Dia sebagai pengurus, dia sebagai saintis, dia sebagai penyelaras, dia sebagai ibu bapa, sebagai bapa kepada player. Contoh bagi bapa, tolong ikat tali kasut. Contohlah, saya bagi contoh nanti dah jadi bapa pula dalam padang, salah faham. Maksudnya dia boleh dianggap sebagai bapa, dia boleh anggap sebagai mentor, dia boleh anggap sebagai cikgu, coach. Dia besar di skop dia besar. So apabila kita dah terjun dalam bidang grassroots, yang pertama sekali adalah sabar. Sebab kita nak tanam minat orang, nak bagi trust pada parent, nak bagi minat pada player ni. Sabar. Sebab kita overall, kita cerita overall, bukan cerita pasal U12, kita bukan cerita pasal U10. Itu U8, U7 pun datang, gedek datang, tak tahu apa lagi sepak bola pun datang. Kalau kita tak sabar, macam mana nak datang minat dia dalam bola sepak ni? Kita kena sabar. Yang kedua, dia nombor ni berserak lah. Dia tak ada ikut rutin, sebab sini kita bukan susun by nombor. So sabar penting. Yang kedua, kita kena bagi pelajaran kat dia. Step by step. Step by step pelajaran dia. Banyak pada pelajaran. So hari ni kita hajar dia passing. Hari ni passing cukup. Tak payah buat benda lain. Passing je cukup. Kalau kita bagi banyak-banyak, nanti dia pening. Kalau umur 7 tahun 8 tahun lah, passing. Kalau kita buat shooting. Lepas tu bagi dia main, bagi dia seronok, enjoy the game, enjoy main dengan kawan-kawan. Besok kalau kita buat dia dribble, kita dribble. Lepas tu dia bagi main, bagi gol kecil main, seronok kan, kita happy kan dia. Okey, tadi pasal pembelajaran lah, ilmu kita dah bagi kat dia. Sabar. Yang penting adalah soul lah. So kita kena menjiwai benda ni. Kita kena menjadikan satu attitude yang bagus dalam padang. Coach mempunyai attitude yang bagus dalam padang. So player ni akan tengok, dia akan jadi role model pada player. Player tengok, smart lah coach, pakaian dia, cara dia main, cara kita bercakap dengan dia, communication dengan dia, kita pandai tackle dia. So kita nak bagi dia minat dan kita tanam dia sifat disiplin.
dia mesti berdisiplin. Walaupun dalam keadaan kita bagi tahu dalam keadaan macam tu, tapi kita nak dia berdisiplin. Dalam padang, disiplin. Dalam padang, luar padang, waktu rehat, disiplin. Adab, kita tanamkan adab kat dia. Okey. So, Kau Iman pula. Tengok kau Iman pula. Dia bisu dah tak bagi dah. Okey, adab. Okey. Moderator pun dah nak bagi kat Koiman. Okey, kita sudah dengan Koiman. Dia diam. Dah belum sampai lagi masa dia. Okey, go Man. Ada punya niat yang bercakap. Bila kita rekod Iman cakap pasal ni kan. Grassroots sebagai seorang player kan yang hampir menjadi player. Tapi jiwa kita pasal grassroots lah. Baik sebagai coach kan. Ni coach muda lah kan. Bukan senang tu. Yang ni umur tak beza sangat dengan budak-budak ni. Cik Ilap boleh lempang kan kata kan. Tapi apa perasaan jadi coach ni? Okey. Terima kasih untuk Coach Nizam, Coach Amran. Okey, pada awalnya saya terjun lah dalam bidang menjadi coaching grassroots ni. Saya fikir mudah. Sangat mudah. Hanya memberi arahan lah. Hanya memberi arahan, bagi tahu macam tu kan. Bagi apa ni orang kata untuk player. Tapi bila saya dah mendalami bidang ni, sangat susah. Dia bermain dengan jiwa lah, dengan mental. So sebab dia kata saya pun muda lagi, jadinya darah panas tu ada lagi kan. Tapi dalam masa yang sama tu lah saya tanamkan dalam jiwa saya, apa-apa pun kita ikhlas, kena sabar. Kita mendidik tu, okey, mendidik sama macam cikgu lah. Kita kena ikhlas, kita ada kena sabar. Walaupun budak-budak macam-macam ragam, kita nak kena handle bukan satu player tapi ramai kan. Jadinya cabaran tu yang paling tinggi lah. Cabaran kepada jiwa dengan mental lah. Tu lah, jiwa dengan mental. Sebab ya kalau kata tak sabar memang lain lah jadinya kan. So jadinya benda tu lah yang dalam masa yang sama saya cuba praktikkan dalam diri saya, jadi sabar. Itu. Boleh tidur malam tak? Boleh tidur malam, tak ada salah tu tidur malam. Okey lah, kita pergi soalan seterusnya. Okey. Sembang pasal grassroots ni memang mudah je Kak. Senang. Grassroots ni senang kan. Tapi apa yang Amran dan Haiman fikir, orang still salah anggap grassroots ni, salah faham tentang grassroots ni. Kat Malaysia lah, amnya. Bukan am dunia bersama agak lah. Bukan negara Malaysia, negara luar negara pun mesti orang salah anggap grassroots ni. Orang salah anggap sebagai grassroots ni, apakah motif grassroots ni? Nak menang ke? Nak apa ke? Sebenarnya grassroots ni apa yang orang salah faham sebenarnya? Soalan lah. Soalan ke? Soalan lah. Ayat nyata. Kau rasa. Kenapa orang salah faham tentang grassroots Malaysia ni? Maksudnya konsep dia kalau macam grassroots ni sebenarnya orang tu nak menang ke, nak apa ke sebenarnya, berbangunan ke, apa sebenarnya, apa sebenarnya. Okey. Kita lihat balik kita sebagai manusia biasa lah. Manusia biasa, faham? Kita jangan cerita pasal grassroots. Walaupun soalan tu grassroots. Okey. Kita pakai apa andaian luar. Okay. Andaian apabila terjadi macam ni, apa pemikiran orang lain, apa pemikiran masyarakat, apa pemikiran orang sekeliling. Kita cerita bab tournament. Mesti tournament. Okey, betul. Mesti tournament. Tournament ataupun pertandingan. Sama je lah. Tournament ataupun pertandingan lah. Ada satu bahasa Melayu dengan kita lah. Betul. Itulah beza dia pun. Kita nak menang lah. Ataupun pertandingan dipertandingkan. Isu dia apabila kita masuk pertandingan. Kalau masa latihan, it's okay, mesti okay. Mesti latihan, tak ada apa yang dipertaruhkan. Okay, tak ada apa yang dipertaruhkan. Habis kuat, tim A lawan tim B, tim B lawan tim tak pakai B. Okay, walaupun sama-sama tinggi, sifat manusia ni mesti nak menang. Ya. Apabila kita masuk pertandingan, nak menang. Walaupun tahap level tu berada di tahap level yang rendah. Baru sebulan masuk, lawan dengan orang dah tahu dah main bola sepak. Contoh U10, U10
U10. Orang dah main pada U8 lah. Betul lah. Lepas tu kita bawa U10 pun start nak main bola. Lepas tu kita nak lawan dengan dia. Kita nak menang. Walaupun umur sama. Walaupun umur sama. Tapi So level tak sama. experience tak Dan sama. kita tengok passing dia pun, dribble dia, shooting dia pun dah nampak perbezaan dia jauh. Faham? Faham. Apabila dipertandingkan, apabila kita nak main game, jiwa nak menang tu kena ada. Jiwa menang nak ada. Okay. Masyarakat tengok yang bawa player-player ni ataupun ibu bapa semua fikir nak menang. Okay. Itu isu dia. Messi fikir nak menang, tapi label tak dipikir. Tahap tidak dikira, label tidak dikira. Nak tengok So, hasil lah. Kesabaran yang penting. Bagi saya kesabaran penting. Jiwa nak menang, yes. Yes, betul. Yes, jiwa nak menang, yes. Saya pun kalau saya main bola, saya nak menang. Siapa nak kalah? Satu lawan satu saya nak menang. Saya nak Kalau lawan satu nak menang. Kalau main 11-11 saya nak menang. Main 7-11 nak menang. Siapa nak kalah? Yalah. Tapi kita tengoklah siapa kita lawan kita. Kan? Kita tengok lawan kita tengok nilai balik. So, saya tak salahkan apabila jiwa nak menang. Memang itu sebagai lumrah sebagai manusia. Kita pergi balik pada grassroots. Tadi kita nampak kita sebagai manusia. Tapi kita pergi balik pada grassroots. Dua elemen yang berbeza, satu vision yang sama. Betul. Dua-dua nak menang. Betul. Kan? Yang berbeza, satu vision yang sama. Okey, grassroots. Kita pergi pada grassroots. Apabila grassroots, apabila kita main pertandingan, kan? Kita adalah player-player yang diajar, yang dilatih. Kita nak tengok apa yang kita latih ni jadi tak dalam padang. Yang kita training dia tu, kita training, kan? Jadi tak dia buat dalam padang. Betul tak? Betul. Jadi tak dia buat dalam padang. Kalau tak jadi, why? Kenapa tak jadi? Passing pun tak tepat, shooting pun ke laut. Why? Kenapa tak jadi? Faham? Kita boleh analisis balik data-data tu tadi, maklumat tu tadi. Maklumat tadi, coach boleh analisis balik data tu. Kita boleh prepare masa training. Kita tengok kenapa striker tak boleh score, attacking pun tak boleh go, ataupun defender yang buat mistake, ataupun goalkeeper. Kita data ni kita simpan, data mentah ni game tadi tu kita simpan, kita bawa balik, kita trainingkan balik player ni, kita asahkan balik. Itu lebih jelas. So kita pergi pada grassroots, itu sebenarnya Mistake dia sebab menang kalah, menang bonus. Macam kawan kita dah cakap tadi, menang adalah bonus. Kalau kalah kita jangan menyesal. Kita usaha training. Kalah. Coach ni kumpulkan maklumat, bahan mentah ni tadi, bawa balik, train dia. Kenapa passing tak tepat? Adakah hujung kaki dia passing? Kenapa shooting tak tepat? Kita balik, kita buat balik. Faham? Kenapa dribble tak lepas, satu lawan satu pun tak boleh nak go. Adakah dia masih tengok bola, mata tak boleh angkat? Kita balik. Di situ ada video, banyak video kita boleh tengok balik. Kita review balik. Siapa lawan kita? Adakah lawan kita ni dah boleh main? Ataupun lebih kurang dengan kita main. Kita boleh tengok dan kita pergi pada training. mistake kita adalah kita tak boleh nak salah coach, kita tak boleh nak salah ibu bapa, kita tak boleh nak salahkan masyarakat. Tapi kita kena faham satu perkara saja. Untuk selesaikan masalah bola sepak ni, satu perkara kita kena faham. Apa tu? Kita kena faham konsep grassroots. Ini tadi. Itu kesalahan dia adalah nak hasil cepat lah. Hasil cepat. Ini yang saya cakap tadi. Selamatnya Sebagai coach, kita sebagai coach, maklumat ni tadi. matlamat Di analisis ni balik kita repair. Jangan kita jadi coach hanya tulis nama di belakang, jalan pun coach mana? Oh dia bayar, coach bayar. Coach ni coach grassroots ni coach pembangunan ni coach elit, jalan situ. Budak boleh main, bolehlah jalan itu. Tegur pun tak marah. Dunia umur muda belagak je tu jalan. Tak mau. Balik analisis, bagi player tu naik lagi. Kalau boleh tahap tu naik lagi player tu. Sebab kita Malaysia. Kita di Malaysia. Faham? Tak masuk player dunia lagi. Tak sampai lagi. Kita nak pakai import lagi. Faham? Kita terpaksa kena pakai import. Faham?
kita perkemaskan grassroots kat Malaysia. Kita balik analisis balik, kita buat balik. Jangan sombong. Kita terus belajar. Hari-hari kita terus belajar. Belajar betul sains dia. Jawapan dia. Okey. Aiman ada tambah pasal apa nama orang salah faham konsep grassroots di Malaysia ni? Jawapan kawan tu dia dah padat dah. Cukup padat dah. Ya lah. Cukup padat dah. Bukan tak ada masalah. Boleh tambah lagi. Tambah lagi. Takkan ambil jawapan copy paste lah. Boleh. Ada banyak lagi. Apa yang Okay, kalau macam grassroots ni kau Aiman nampak kan? Orang nak kerja pelor ke apa ni kan? Serapan dia kerja pelor ke apa? Adakah dia tu akademi apa kan? Akademi tu bukan untuk bangunkan untuk apa? Serapan akademi tu. Kau Aiman nampak bukan dekat Malaysia lah. tak penuh lah. Okey, jadinya kalau kata macam mana kalau kata Serapan ya macam kau Ahmad cakap tadi nak menang semua, nak menang kan, siapa nak kalah. Tapi kita balik kepada pembangunan, akademi pembangunan. Kita nak tengok progres player tu dari hari ke hari, dari tournament ke tournament. Contoh, saya bagi contoh ringkas lah. Awal budak tu datang, player tu datang, tak reti passing pun. Passing pun ala kadar je, guna bayang kaki depan je, tak guna inside foot. Tapi bila dia training, dia keep training, daripada hari ke hari, dia join tournament apa semua, dia passing dah mula cantik, dia dah guna inside foot. Lepas tu hari-hari lagi, dia passing dah mula tepat, laju bola kan, bola tak meleleh-leleh. Dari situ jadinya pembangunan tu, dari situ progresnya yang kita nampak. Jadinya apa-apa pun kita nak tengok pembangunan player tu menang kalah belakang kira lah. Walaupun macam kau macam tadi, in general siapa nak kalah, semua nak menang, betul tak? Jadinya macam tu lah, the player punya mentality tu, dia punya pembangunan. Kita nak tengok progress sebab kita akademi pembangunan, jadinya kita nak tengok progress seorang player. Okey. Soalan seterusnya. Panas. Okey. Drama. Okey, soalan seterusnya. Biasa coach kan, bila melatih umur yang 7 hingga 10 tahun ni, memang orang yang baru start main bola semua kan. Apa kesilapan yang biasa kita buat lah, jurulatih buat biasanya? Jurulatih general je. Jurulatih yang baru-baru terjun lah sebenarnya kan. Semua lah, bukan saya pun mau bola masuk pro, bukannya pandai pun coach ni. Kesilapan yang saya nampak, yang Puan Aiman nampak lah, yang orang kata alah senang je jurulatih ni kan. Tapi yang biasa starting yang biasa 7 hingga 10 tahun ni, kita terlepas pandang kan, kita terlepas pandang. Kuan Amran dia mungkin dia Kuan Amran tengok coach lain lah buat mistake. Kuan Amran dia takkan mistake lah, dia perfect lah. Dia takkan cakap mistake, dia tak perfect. Tapi Kuan Amran apa yang nampak kat coach lain yang baru nak masuk ni, coach yang baru nak, tak lah kita grassroots ni, semua orang boleh claim dia grassroots, tapi mistake yang kita tanpa sedar dibuat lah sebagai coach yang lama, yang memang duduk dalam grassroots lebih kurang 20 tahun kan. Cerita Kuan Amran. Okey, kita kena faham satu perkara lah. Umur 7 tahun hingga 10 tahun lah, bayangan dia banyak tau. 7 tahun ke 8 tahun 9 tahun ni, dia hayalan dia banyak. Dalam kita bercakap pun dia boleh cakap, dalam kita bercakap dia boleh ikat dari kasut, dalam kita bercakap dia boleh bahaya, dia boleh tak fokus tau. Macam mana kita sebagai coach Terlepas pandang dia. Macam mana kita sebagai coach, kita nak tarik dia minat dia untuk apa yang kita bercakap, bagi tahu kat dia tu, dia berminat. Kita suruh buat, dia berminat. Macam mana? Itu yang orang terlepas pandang tu. So kalau kita marah dia, yes, kita boleh marah dia, tapi kita kena pandai tackle dia. Okey. Faham? Janganlah sampai dia nangis, merajuk, duduk tepi. Tak boleh lah. So kita boleh bagi dia fokus, sebab dia lalai. Dia macam game lah, Roblox yang sekarang dia cuba orang nak sampai Super 5 nama tu, cuba nak stop ke, nak stop, nak batalkan ke apa, tapi sebenarnya tu tak ada juga. Dia mungkin dia fikir dia punya robot dia. So, dalam dia bahaya lah. So kita kena tegas. Tu Bam, tegas. bukan marah lah, tegas. Tegas.
tegas. Lepas tu kita kena ambil hati dia balik. Adik ni Afiq macam ni. Kita tengok okey pasal. So kita nak tarik minat dia lah. Tarik minat. Kalau nak ikut keganasan tu biasalah. Siapa tak marah kan? Siapa tak marah, siapa boleh sabar, tapi kena pandai keadaan tu, pandai manipulate dekat situ lah. Apabila minat dia datang, dia dah mula fokus, dia dah mula jelas, vision dia mula jelas, kenapa dia nak datang sini main bola sepak, kenapa dia dah okey lah, maksudnya dah okey, boleh lepas tengok orang lain pula. Faham? Boleh, okey, insyaAllah. Okey, sabarlah. Kau Aiman, angguk-angguk, mesti ada jawapan di kepala. Okey, tengok jawapan kau Aiman. Apa yang sebagai jurulatih yang baru kan? Baru setahun lah dah. Setahun lah, setahun lebihan. So, apa yang kau Aiman silap? Memang kita pun mengakui kesilapan, saya pun mengakui kesilapan lah. Yang kau Aiman rasa kita terlebih buat atau terkurang buat, apa? Bagi saya rasa lebih kepada macam mana? Bonding antara coach dengan player lah. Itu peribadi lah yang saya nampak kan. Okey, macam yang Ko Amran cakap tadi lah, kita boleh marah budak tapi kita kena pandai tackle balik. Jadinya mungkin lah waktu awal-awal dulu lah kan, waktu saya terjun dalam bidang ni, ketegasan tu saya hanya berlaku ketegasan je dalam diri saya. So tak ada macam mana orang kata, bonding dengan player tak ada lah. Kiranya macam hanya nak berlaku ketegasan. So jadinya budak pun lama-lama akan jadi stres tau. Betul tak? Kan kalau apa lah coach ni kan, asyik nak asyik nak straight je kan, nak fokus je, tak ada nak enjoy ke apa kan. So jadinya dalam masa yang sama, daripada situ saya belajar dengan player pun ada dua karakter lah. Waktu game, waktu training, kita antara coach dengan player. Luar daripada tu, kita macam saya muda, so saya anggap diorang macam adik-adik saya. So saya layan macam adik-adik. So saya dengar masalah diorang kan, diorang pun dah mula bercerita apa semua kan. Daripada situ yang kita tahu apa masalah diorang sebenarnya. Kalau kata masalah luar padang dengan dalam padang, kita boleh tahu. Dapat saya, tu lah bonding antara player dengan coach. Okey, kau Aiman jawapan yang menarik, bonding lah. Okey, bagus. Okey, coach tengok player ni kurang kau tahu, kurang boleh main lah. Kata Borna gagap lagi lah dalam pertandingan bola sepak. Tapi dia ada vision yang jelas. Tapi ciri-ciri apa yang kau nampak budak ni boleh pergi jauh, budak ni tak boleh pergi jauh? Apa yang kau nampak dengan budak tu? Tanya daripada pattern dia lah, pattern perangai, sikap dia, jadi boleh pergi jauh tak boleh pergi jauh? Kau sebagai orang yang lama dalam industri bola sepak kan, memang bakat tu bakat lah. Tapi kalau orang tak ada bakat pun, kalau dia ada satu benda yang kau nampak boleh pergi jauh, sebab apa? Soalan dia? Sebab apa dia tu boleh pergi jauh, budak tu? Walaupun dia ada minat, tapi ciri-ciri apa yang dia perlu ada sebagai seorang player grassroots ni, dia boleh pergi jauh walaupun talent dia kosong sebenarnya. Jauh tu jauh mana? Jauh maksimum dia macam kalau okey. Kalau cerita pada kita. Okey. Saya faham. Soalan saya faham. Saya tengok tu sejauh mana? Dekat Malaysia ni sejauh mana pergi? Tu dah soalan dia, dekat Malaysia ni sejauh mana pergi? Sudah nak kalau dia chatting kan. Sejauh mana nak pergi ni? Kalau Malaysia ni. Kalau seronok kat Malaysia ni, kalau wakil negeri seronok lah. Wakil negeri lah. Kalau Malaysia tu bonus. Wakil negeri pun alhamdulillah sebenarnya. Kena ingat lah, bola sepak lah. Kena ingat bola sepak. Bola sepak ni, kita pergi pada soalan dulu ataupun nak pergi penuh dulu? Tak apa soalan apa? Okey, bola sepak ni disiplin. Bagi saya disiplin dan latihan berterusan. Kalau dia disiplin, dia mendapat latihan berterusan, insya-Allah satu hari nanti, kalau dia berterusan dengan fokus dia, dengan minat dia, insya-Allah satu-satu player ni akan berjaya. Masalah dia sekarang ni, apabila di dalam latihan ni lah akan bawa ke pertandingan. Kalau training biasalah dalam pertandingan. Kalau training intensity,
dah player ni dah boleh main, kita boleh asingkan. Kita cuba asingkan player yang dah boleh bermain, dah faham apa itu bola sepak, asingkan dengan player yang kurang lagi kita asingkan. Dia nak jadi elit lah tu. Kalau dah belum asingkan dah jadi elit, dah jadi walaupun duduk dekat akademi tu dah jadi elit. Jangan campur lagi. So berapa orang yang boleh main, kita asingkan dulu. Kalau nak training rondo pun, kalau 5 orang tu akan main 5 orang. Yang kurang akan dengan yang kurang dulu. Faham? Boleh tekan intensity sikit, boleh tekan sikit, boleh bagi arahan yang intensity sikit, dia boleh naik. Faham? Dia boleh naik. So dari segi latihan, disiplin dalam latihan, usaha adalah latihan, adab adalah latihan. Faham? Semua dalam latihan. Semua cerita semua dalam latihan. So bersabar untuk training, untuk menjadikan satu pemain yang berada di satu kemuncak yang terbaik. Jelas kan kat situ lah? Dia berada di satu kemuncak yang terbaik lah. So apa yang dia buat tu, apa yang di training ni sebenarnya satu rangkaian je. Bola sepak ni satu rangkaian je. Dia ulang sampai mendapat satu result yang baik, yang jelas, yang dia dah mula faham. Sebab bola sepak ni, bakat, saya cakap bakat je, bakat penting. Bakat sangat penting. Tapi bakat tu datang melalui mana? Dari segi latihan. Bakat adalah datang daripada segi latihan. Kalau dia ada bakat, dia tak pergi training, dia duduk rumah, macam mana kita nak tengok bakat dia? Macam mana kita nak nampak bakat dia? Why? Bakat mesti datang daripada latihan. Latihan yang betul-betul, latihan yang intensity, latihan yang jelas, latihan yang berada di satu kemuncak tekanan. Sebab ada latihan yang mudah, ada latihan yang tekanan yang tinggi. Kena faham. Bakat tu akan datang. So kita boleh bilang, dan bakat tu akan datang. So kalau kita bukan siapa-siapa lagi, belum pergi ke mana-mana lagi, sabar dengan latihan. Dekat atas pun dia akan drop. Sebab umur-umur yang macam ni, kena ingat satu perkara. Yang saya paling takut sekali adalah kecederaan. Umur-umur yang macam ni, kecederaan yang akan mengganggu dia orang untuk naik. Walaupun dah naik, dah wakil negeri, dah wakil apa, kecederaan akan mengganggu dia orang. Orang yang bawah ni, dia akan train sini, dia akan potong. So, sabar. Tidak ada satu jaminan pun player ni akan wakil Malaysia, yang berjaya wakil Malaysia. So, kena training betul-betul. Dan kalau kita rasa kita ada player yang hebat, kita boleh bawa player ni bawa ke atas. Kita boleh tunjuk. So, dia tunjuk, tengok dia main. Kita boleh bawa, tak masalah. InsyaAllah. Sebab kesungguhan dia, luck dia, masa depan dia, kesungguhan tu lah kita nak tengok dalam latihan. Latihan-latihan. Tiga player kita bawa ke atas, latihan di sisi dia tak sampai. Nampak macam boleh main kat bawah, tapi kat atas dia tak sampai. Faham tak? Latihan, dari segi latihan. Bakat tu datang dari segi latihan. Training, hard training, itu akan berlaku. Bakat tu akan berlaku. Tu bakat. Bukan bakat tu main kat teman-teman, tu kita ada bakat. Dia bakat memang ada bakat pasal label tu. Tapi pergi label ke atas, dia tak nak, dia sangkut. Banyak sangkut. Dia akan sangkut. Sebab itu terjadi. Kena faham pasal bakat ni. Bakat ni adalah training yang diberi tekanan, yang intensity. So dia boleh survive hidup dia dalam tekanan-tekanan tu. So dia berjaya lah. Dengan datang daripada disiplin dia, kesungguhan dia, dia sedar diri dia. Player tu sedar. Bukan daripada tepi yang penyokong untuk naik, okey. Tapi dia kena sedar. Banyak benda yang dia kena tak boleh buat. Faham? Tak boleh buat. Apabila cerita berdisiplin, tak boleh tidur lewat. Besok game dia kena tidur awal. Pemakanan dia, banyak benda. So itulah saya cakap, bakat ni kita akan lihat dari segi latihan. Latihan, bakat tu akan datang. Okey, Tuan Rizam. Pak Iman, ada arahan. Diam, bisu. Complete set lah. Senang lah. Senang kerja Pak Iman. Okey, Tuan Iman. Tutup. Okey. Soalan mana? Soalan agak panas yang kita akan
Kau menjawab yang berlaku dekat grassroots ni yang memang kita pun pening gak lah dalam sistem pengurusan ni, grassroots ni. Kalau atas punya kalau pengurusan bola sepak ni benda ni grassroots ni benda ni Kita tengok komen dulu kot. komen tu okey komen. Moderator kena tengok komen. Alamak. Komen, jawab komen dulu. Jangan go to kertas sangat. Bukan Kita tak ada kertas, tu kena kertas. Jangan kita tengok komen dulu. Okey. Jangan memang lah dengan audiens kita. Okey, tengok balik ada komen pasal apa bayar yuran anak tersadai. Okay. Oh, setuju tu lah. Okey, lawyer. Okey, thank you. Okey, kita tengok balik soalan. Parent bayar untuk anak dapat basic. Last kerja piala menang anak tersidai. Tak dapat minit perlawanan. Itu yang berlaku. Itu yang salah satunya berlaku dekat level grassroots ni yang orang tak faham lah. Itu yang make understanding soalan yang kita tengok kita borak sebelum ni. Soalan tu boleh tanya Ko Iman. Ambil soalan tu tanya Ko Iman kan. Kita kerja balik Iman. Tak soalan lain boleh. Soalan tu dah jawab tadi. Dah ada soalan ni jawab dah tadi tanya. Dia orang nambah je. Okey. Itu dia like sikit. Moderator main peranan like share. Like dah share. Saya ni moderator pun Iklan tu. kerja juga lah. Iklan tu kita bagi moderator untuk promote dulu. Okey, untuk maklumat Sebelum kita nak sambung lagi sampai sampai pagi esok boleh tak salah. Ada bagi kopi kita on. moderator. Okey, kita sekarang ni tengah set up U7, 8, 9 dan 10 dan 11 Yang untuk ada. tahun hadapan. So yang mana anak-anak yang nak join akademi Kapro ataupun universiti adalah satu bubuh yang sama lah. So boleh WhatsApp nombor email atau DM nombor email akan respon lah. Kami beralamat di Topika Aman Positive. dan kita dekat dengan Bayu. Dan kita juga mengadakan kelas personal coaching bagi yang berminat untuk memajukan diri dalam sukan bola sepak. Sebab apa bola sepak ni yang macam Ku Aiman, Ku Amran cakap tadi, bakat datang dengan latihan. Buat bakat bukan datang dengan petik jari bukan. Kalau bahasa Inggeris kata consistent always can go you far. Maksudnya awak konsisten awak boleh pergi jauh. Talent without working nothing. Tu je. So datang ke sini kita betulkan basic. Kita ada orang datang ke sini tak pandai sepak bola. Kita buat sampai pandai. Jangan risau. Asas teknik untuk kita cepatkan permainan bola kita dah ada pengalaman tu. Sebab kita ambil budak pada raw, kita polish, boleh main untuk kelab. Tu raw umur 12, 13 datang kat sini tak pernah sentuh bola. Tak pernah sepak bola. Sepak bola pun teruk. Saya cerita pun segan lah. Tapi kita buat sebab dia nak minat bola dan parent dia tu support di belakang dia, dia boleh pergi jauh. Memang yang penting dalam grassroots ni adalah parent. Okey, berbalik pada soalan kita. Okey. Apakah peranan ibu bapa dalam grassroots di Malaysia ni? Grassroots kan kita ke Malaysia, grassroots seluruh ni adalah tema kita, grassroots. Apa peranan ibu bapa yang paling penting sekali? Ko Amran, Ko Aiman lah, diam, diam. Ko Aiman jawab dulu. Dia banyak tau. Grassroots. Parent, Dia banyak. apa peranan ibu bapa dalam sistem grassroots di Malaysia? Ko Aiman sebagai yang menghadapi soalan dan tekanan daripada ibu bapa. Okey, jadinya untuk soalan ni, peranan ibu bapa kepada anak-anak dalam pembangunan bola sepak Malaysia. Jadinya peranan ibu bapa ni dia lebih kepada menyokong minat anak-anak, memberi semangat yang tinggi, dan menjaga. Maksudnya menjaga tu dari pelbagai aspek. Menjaga daripada segi pemakanan, daripada segi diorang punya tidur, diorang punya disiplin, dan juga disiplin tu banyak. Disiplin tu mempengaruhi kepada diorang punya adab, diorang punya kawalan gadget. Mungkin kalau ada parent-parent yang bagi anak-anak main gadget, so jadinya benda tu parent-parent ni dia lebih kepada support moral lah, support player ni lah, macam mana diorang untuk game-game yang akan datang ke training ke. Jadinya support ibu bapa ni penting untuk anak-anak ni. Dia sebab yalah anak-anak main, mesti anak-anak nak support yang lebih daripada ibu bapa, bukan daripada coach kan. Apabila
Macam contoh, ada beberapa player yang kadang-kadang dia main tapi dia tengok luar, mak ayah dia tak ada, terus tak boleh main. Terus tak boleh main, terus pucat muka kan. So jadinya peranan ibu bapa ni sangatlah penting untuk anak-anak ni, untuk bermain bola sepak ni. Saya tanya orang yang ada anak lah. Ada susah lah. Tak ada anak kan, susah jawab kan. Okay, kau Amrai, yang 3 anak lelaki yang main bola, daripada abang dan adik yang bongsu. So, apakah peranan ibu bapa? Tanya. Okey, kita jawab dulu. Terima kasih Coach Hizam. Okey, ada soalan. Training kat Padang atau kat tempat lain? Alhamdulillah. Okey. Ni specialnya kat Pro. Kalau kita tengok TikTok lagi satu, Rimba University. Kita punya 2 tempat training. Satu di indoor. Indoor sini lah. Nak saya pusing kamera ke? Indoor di kat Pro Gym ni lah. Kita sini kita akan buat strength. Kita basic football, post mall, banyak benda kita boleh buat kat sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu baik. Lepas tu kita ada Padang. Kita memang akan training kat Padang. Apabila nak gameplay, untuk main training apa semua kat Padang. Memang kita ada Padang kat sini. Padang rumput. Padang pun cantik. Kita tengok dekat Tuan Yan tadi tanya. Kita tengok dekat Raimi City. University Football Club. Okey. Soalan Coach Hizam tadi aku Iman. Baik Coach Iman. Jawab. Baik. Semua satu je saya nak cakap. Satu je. Saya sebenarnya sangat-sangat respect, sangat-sangat menghormati ibu bapa yang berminat, yang memberi dorongan kepada anak untuk bermain bola. Siapalah anak itu? Siapalah anak itu? Coach Hizam. Siapalah anak itu? Kalau bukan ibu bapa yang berminat untuk meminatkan anak untuk bermain bola. Ada anak minta, bukan umur 6 tahun, 7 tahun dah pandai minta nak pergi masuk kelab. Kalau ada 10, mungkin 1. Logik kan? Kalau tak logik, bagi tahu saya. Mungkin 10, mungkin ada 1 pada umur 6 tahun nak main bola, nak masuk kelab ni. Mungkin ada 1. Tapi 9 datang daripada mana? Dia datang daripada ibu bapa yang berminat tentang bola sepak. Mungkin dapat pendedahan, dapat pengalaman yang lepas-lepas. Ini adalah sukan yang ibu bapa minat. Sebenarnya sukan yang ibu bapa minat adalah bola sepak. Kalau ibu bapa dia minat renang, agak-agak dia hantar dah anak dia bola sepak. Tentunya tidak. Hantarlah renang. Tak ada. Sebab anak perempuan saya hantar renang. Sebab saya pun minat renang, saya hantar renang. Ya, So contoh. Kan? Kalau ibu bapa tu berminat badminton, ada kan hantar bola sepak. Kita hantar badminton. Betul lah. Macam tu lah sukan-sukan lain. So inilah saya rasa perlu diberi penghargaan pada ibu bapa, perlu menghormati minat ibu bapa ni menghantar anak ke akademi bola sepak untuk di training oleh coach-coach yang bertauliah, untuk di training. So kita sebagai coach kena menghormati ibu bapa yang berminat, yang bersusah payah untuk menghantarkan anak-anak ke akademi. Okey lah, yang satu perkara yang saya rasa sebab lah kalau kita rasa kita tengok minat ibu bapa yang dihantar. So berjaya atau tak berjaya anak tu adalah yang saya sentuh tadi, adalah segi latihan, Konsisten latihan. Tengok tahap anak-anak tu. Sekurang-kurangnya kalau dia tak teruskan bola sepak sekalipun, dia dah ada disiplin, dia dah ada kederat, orang kata dah ada fizikal, dah ada budak ni bukan budak lembik, orang kata tak. Kalau kita kan pergi sekolah kan,
Kalau kita tengok kelas, ada budak boyo lembik tak larai kan, lembik. Tapi apabila dia dah bermain bola sepak, dia main bola sepak, siap-siap sukan sekolah 100 meter boleh masuk. Betul, kau boleh sepak 200 meter boleh masuk. Betul. So, lah jadi atlet. Lah jadi atlet. Sebab budak ni main kurang tapi lari laju. Tengok jadi atlet dah. Jumpa dekat sesi 13. Dah jadi pelari lah. Suka bidang Suka bidang, alhamdulillah. Sebab bola sepak ni dia menyuruh kan. Dia menyuruh, bola sepak ni menyuruh. Dia bukan setakat main bola je. Sampai masa boleh main bola, fitness pula. Fitness pula dilihat. Dah boleh passing, dah boleh shooting, dah boleh apa. Fitness pula. Boleh main 2 minit minit. Okey. Maksudnya kat sini Berapa sangat besar lah. Pengobatan. Cuma pendekatan. Saya suruh pendekatan macam mana kita nak tanamkan minat anak ni untuk teruskan bermain bola sepak. Contoh, dari segi latihan, kita hantar tepat pada waktunya, awal, kalau boleh awal sikit pada latihan bermula. Kita support anak. Kita bukan bagi arahan-arahan macam coach bagi. Kita support. Bukan je latih lah. Dia bukan jualatih lah. Dia support. Dia hantar awal. Okey, tanya nak dah. Okey, tadi kasut bawa, token bawa, apa semua. Cerita pasal bola, nanti coach akan cerita. Apabila kita duk cerita pasal bola, duk bawa dia kereta, anak duk cerita. Lepas ni kau main sini, dia blur. Dia dah nak main. Dah macam-macam arahan datanglah kepala dia. Blur datang buat macam-macam arahan. Dalam padang dia. Itu nak pergi training. Macam-macam arahan datang. Cuma kita cakap anak ni, abang, semangat Jadi jadi go bagi kasut bawa, token bawa, sipek bawa. Okey, simple, padat, go. Simple message. Okey, segi perlawanan. Sebelum kita hantar ke perlawanan, sebab selalu kasut ni dia sediakan bas nak pergi perlawanan ataupun pool kereta. Kalau terjadi pun, kalau jarak yang jauh, mungkin kalau U12, U11 mungkin ikut pool kereta kan. Tapi kalau kita hantar player untuk main game, kita pergi semangat je, dorongan. Semangat dorongan, semua berdisiplin, tu je lah, cukup. Lepas tu, duduk lah kereta tengok lagu. Ingat, kan? Sampai sana coach akan bagi arahan. Kalau kita dah bagi arahan, kau main macam ni, kau jadi Ronaldo, kau jadi Messi, kau jadi Neymar, kau dapat bola jangan passing, kau dribble, kau shooting, dia boleh. Sebab bola sepak bukan semudah itu. Kalau kita cakap kau pergi dribble je, 2 kali dribble, kau tarik gol lah. Kenapa? Bola vision tak ada. Bawa hilang, dapat je tak boleh main. Sebab kita dah bagi arahan yang silap. Kita dah beritahu, kau bawa aku seorang je, pergi solo, kau pergi skor. Dia dah pergi skor. Last kali, dapat main 3 minit kau bawa keluar. Sebab apa? Kita dah bagi arahan yang pelik. Kau dah bagi arahan macam ni, main macam ni, kau tukar kau macam ni. Dia tak ikut. So, kita nak salahkan apa? Salahkan keadaan. Sebab game, maksudnya ada orang boleh ikut arahan. Itu cakap disiplin. Apa-apa pun tugas tu bagi kat coach. Kita dah bagi kepercayaan bagi kat coach, kita hanya tengok kat luar sikit. Bagi arahan, bagi dia semangat. Okey, semangat. Main adik, semangat. Okey. Kan? Sorak. Gol bagi bonus. Gol bagi bonus. RM10 1 gol. Menang boleh pakai KFC. Bagi semangat. Arahan-arahan ni bagi coach lah. Jangan kita bagi arahan. Penting. Kalau saya tengok, kalau bagi arahan, saya tanya balik player. Sebelum datang ni, dapat arahan je lah. Dengar ni. Dia cerita, tadi main macam ni, disuruh main macam ni. Oh, kau ni dah jadi Ronaldo ni. Kau nak main macam ni. Ronaldo pun tak boleh buat ni masa keadaan macam ni. So itu yang cakap tadi, apabila peranan, tanggungjawab, penugasan ada part, kita serah jualatih yang tentukan. Jualatih tu akan, coach tu akan tentukan macam mana kita nak main, macam mana tiap-tiap player ni akan bermain. Kita tak boleh bagi arahan yang panjang lebar. Masa perjalanan ni tak boleh. Rosak ni semua rosak. Faham? Rosak. Cuma kita bagi yang arahan simple saja. Semangat,
Jangan takut. Dah cukup lah. Kan? Kita cukup. Lain bagi coach. Lepas tu kalau kita berlagu kekalahan ke apa, kita jangan marah dia. Adik, next time buat lagi. Mesti boleh. Mesti boleh nak. Kan? Betul. Mesti boleh nak. So, macam mana boleh? Macam mana boleh? Hard training. Training. Jawapan dia training. Profesional, sebab dia bagus, dia pasal tu tak, sebab dia training. Intensity. Dia go intensity. Tidak dia out. Betul. Faham? Tidak tak jadilah. Tak ada. Dia mesti training intensity. Sebab kaki dah jadi. Saya dah berulang kali. Kaki dah jadi. Mata tak jadi. Masih begitu. Mata jadi, otak tak ada. 3 elemen dalam satu masa nak bergabung. Kau boleh main. Kau terbaik. Kau boleh keluar dari tekanan ni semua. Sebab 3 elemen ni, kaki, mata, otak. Nak selari ke mana ni. Cakap otak ada, kaki ada, mata duduk macam tu je, nampak kat ni je. Lepas tu berlaga dengan canggul. Lepas tu canggul depan tu. Maksudnya elemen-elemen ni, basic ni nak kena tiga-tiga ni jadi gabungkan sekali. Dia mesti jadi satu player yang bagus lah. Berada satu puncak lah. Itu sih. Okey, Kau Amran, jawapan yang agak panjang lebar. Jawapan yang panjang lebar pasal ibu bapa dalam sistem grassroots di Baca komen tu. Okey, satu budak yang sukan engage lah audience moderator. Like. Okey, kita ulang balik Kita ada personal coaching yang mana masuk lambat tu. Boleh tengok kita punya profile. Jawab soalan ni. Satu budak banyak sukan. Yalah, bola sepak. Dia main pingpong, dia main bola sepak, dia main takraw, dia main lumba lari, dia main renang, semua dia main squash. Dekat sekolah tu lah, semua dia main. Orang je. Tapi satu lah, kalau nak pergi jauh, fokus satu je. Okey lah. Balik pada ibu bapa. Lepas ibu bapa adalah komuniti lah. Kita amnya. Sekarang lepas ada keluarga tu, luar dia komuniti lah. Tapi saya tertarik juga. Kalau seorang pemain bola sepak ni, dia aktif tau. Dia banyak sukan dia boleh main sebenarnya. Betul, itu. Tapi kalau lah tak pergi jauh. Kalau ni susah lah. Kalau sebab dia jawapan dia last sekali fokus. Dia kena fokus pada satu ya. Dia hebat takraw. Pasal cakap dia hebat takraw. Dia boleh lumba lari. Dia boleh main bola baling. Betul. Jawapan betul. Boleh baling. Dia boleh main bola. So dia boleh main hoki. Betul. Sebab training bola sepak sebenarnya yang aktif fizikal aktif. Rugby pun boleh pada semua sukan. Rugby boleh pada semua sukan. Sebenarnya dia boleh main semua sukan. Rugby boleh. Berdengar orang yang tak aktif ni. Itu kelebihan dia pemain bola sepak ni. Rugby boleh training sebab dia bukan training bola je, dia fizikal dia tadi. Strength dia buat, agility dia buat, speeding dia buat. Maksudnya banyak sukan dia main. Tapi sampai satu masa, yang mana sukan yang dia betul-betul minat, boleh go, boleh yang betul-betul dia minat, yang dia boleh buat kejayaan lah, kejayaan dia. Kalau nak pergi kepada kejayaan, dia mana boleh go. Why anak main bola sepak, hang boleh lagi 100 meter 9 minit atau 10 second. Jangan 10 minit lah. Kalau memang hang tak payah lari dia 10 second. Yalah, betul lah. Berapa nak main bola? Hang boleh tawan dia untuk lumba lari lah. So kena pilih lah. Kena fokus lah satu. Sampai satu masa fokus lah. Itu je. Okey, Kau Amran ada tambahan lagi? Okey, tak ada apa. Tak ada apa. Fokus boleh ni. Like sikit. Tak banyak like. Nak Kau Amran ada sini ya? Yang topi tu Kau Amran ya. Saya betul minat Kau Amran. Tak tahu apa. Ada ni saya minat Kau topi tu. Kita tak pakai topi, Kau Amran yang pakai topi. Ni Kau otai, ada otai lah. Dah best dia semua otai. Okey. Oh, Safi. Oi, ini main bola sepak Malaysia ni. Safi. Okey. Safi, in the best. Bila free datang sini.
Kita training. Kita masuk bukan sekali. Kita masuk program sekali. Okey. Kita balik Kita ni player. Asal dia wakil Indonesia mungkin tahun 2 tahun lagi kot. InsyaAllah kita doakan supaya Safi boleh pergi jauh dalam Tapi kena kerja keras. kerja keras bola sepak. Dan semudah tu Okey, macam mana? Tak payah. Tak payah. Oh, saya jangan cerita apa tu. Kita dah Lagi. Okey. Kita tengok soalan Okey, kita tengok pasal komuniti lah. Macam mana komuniti tu nak, kita satu tim bola kan, tapi orang sekeliling dia, orang sekeliling kita syarikat ke JNO apa-apa badan kat luar yang macam mana nak bantu kita ni, bantu bola sepak ni naik sebenarnya. Komuniti luar lah. Akademi tu memang ada naikkan budak lah, tapi komuniti luar pula nak bantu. Okey. Orang Soalan ni tanya pada saya ataupun Ko Iman dulu? kita bagi Ko Iman lah senang. Ko Iman dulu. Sebab Ko Iman dia melalui banyak pasal lah. Sebab gasut kan kita tak ada. Lama kita gasut tak ada. Kita mana ada tanya apa-apa. Tak ada. Kami turun main sebelah sebelah. Kami tetap Main orang tua. gasut tak. Dato' balik petang hilang lah tu yang Main. sekolah apa? Ko Iman dah start daripada grassroots. Dia Hang sekali keluar mana? Apa? apa ke UiTM, AMD. Perjalanan Ko Iman ni pun Banyak dugaan. Banyak dugaan. Cuma lak dia tak cantik lah. Okey. Ubah anda grassroots. Apa ni? Apa soalan dia ni? Soalan dia komuniti membantu hang supaya hang boleh naik sebagai hang player bola kan. Hang lu AT tak masuk dalam AT pun AT tak nak masuk, tapi hang PMP ke AMD. Siapa yang bantu hang kan? Okey. Kalau untuk komuniti komuniti ni kalau Dia boleh rapat dengan awak lah. daripada zaman saya lah. Dekat sikit. Okey. Daripada zaman saya paling awal yang dorong saya main bola tak ada yang dorong. Okey, Kiranya saya nak main bola tu saya sendiri yang nak main. Okey. Okey, ni lebih kepada cerita pengalaman lah. Ayolah. Okey, daripada cerita Komuniti lah, tapi dia relate dengan komuniti yang Okey. ni support hang lah. Okey, saya starting memang minat daripada saya sendiri main bola. So, jadinya saya wakil sekolah. Starting daripada wakil sekolah, umur 8 tahun. Ke sekolah lah. Wakil sekolah. So, saya starting daripada 8 tahun mewakili untuk Liga ni, Katmo, U10 time tu U10. Okey, jadinya starting daripada situ, orang pertama yang saya bagi tahu adalah saya nak main bola. So jadinya dia lah yang dorong saya lebih kepada, dia pun terkejut lah time tu kan, saya suka main bola apa semua kan. Okay, jadinya dia dah dorong macam tu sampai dekat sekolah. Orang pertama yang Nampak awak lah. yang nampak saya, Cikgu Rizwan. Saya ingat nama dia, Cikgu Rizwan, Cikgu PJ saya waktu sekolah rendah. So dia buat time tu main PJ kan. Main PJ, tiba-tiba dia panggil saya Kamarul, nama saya Kamarul kan. Time tu sekolah orang panggil saya Kamarul. Kamarul sini sekejap, cakap kan. Dia bagi saya satu bola, dia suruh saya sepak kat dinding. Dia sepak. Saya sepak ada dalam 10 biji kot. Sepak. Okey, starting daripada situ. Okey. So dia orang pertama yang bawa saya masuk dalam ke ni lah, dalam bola sepak ni. Okey, jadinya dia yang support saya apa semua kan. Training dia yang handle apa semua sebab dia cikgu, orang kata dia cikgu sukan lah orang kata waktu tu. Jadinya dia cukup care, dia cukup caring pada saya waktu tu. Dia cukup caring. Kalau saya tak datang sekolah ke apa semua, dia akan cari, dia call apa kan, call parent saya tanya kan, Kamarul okey ke tak apa semua kan, boleh datang training ke tak, dia paling caring. Dia kalau kata saya tak macam kalau kata tak dapat datang training pun, dia sanggup ambil. Ya, sekolah awak tu buat latihan tetap lah. Dia bukan latihan tetap, tapi dia aktif. Sekolah saya tu aktif. Sebab pingpong aktif, takraw aktif. Kiranya kalau kata pergi lawan sekolah-sekolah tu ada nama, ada tempat lah. Sekolah apa tu? Aduh, kena beritahu kan. Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana 1. Lokasi Sepang. Sepang. Okey. Jadinya bermulanya daripada situlah. Dia yang ajar saya, dia yang sanggup lah, dia ambil saya kalau saya tak dapat nak datang training apa semua kan. So jadinya komuniti tu orang kata kalau kata nak membangunkan bola sepak ni daripada kalau kata daripada sekolah tu, daripada cikgu-cikgu lah, daripada sekolah, macam cikgu-cikgu lah. Daripada cikgu mungkin daripada
sumbangan PABG ke apa kan. Ada lagi PABG sekarang ada kan? Dia Mana tahu kan sebab dah lama kan tahu kan. Abang saya tu sama gak. Satunya cikgu lah. Sekolah tu memang bangun, memang sekolah yang memang tu niat dia untuk pergi buat budak memang jadi. Sebab best saya pun dia walaupun 12 zaman tu dalam Malaysia dah berkuat. Betul. Zaman membuat laluan ke depan lah. Betul. Sebab Hampir-hampir ke MD je tengah cerita. sebab kalau kata tengok zaman sekarang punya grassroots kan, grassroots dengan zaman tu saya cukup cemburu. Cukup cemburu. Betul. Cukup cemburu dengan sekarang punya pembangunan. Macam-macam sekarang kan. Berbeza dengan yang apa orang kata 10-15 tahun lepas kan, zaman-zaman saya zaman Muhammad Nizam kan. Cukup saya cemburu. Dulu cikgu yang betul-betul nak Cikgu. niat cikgu nak pergi bawa budak pergi jauh. Sekarang kelab dah lebih. Lebih memang perangai besar lah. So jawapannya paling basic adalah, tapi kalau belah utara mungkin sekolah lah. Yang main dia memang sekolah lah. Belah kelab lah, tapi yang main dia sekolah yang sangat. Tapi saya rasa pun kalau kata mungkin zaman dulu pun mungkin cikgu juga kan. Cikgu je sekolah lah. Coach ni lah zaman kan. Cikgu juga. So kira sama je. Okey, soalan ada di ke bawah 16 ke cuti ni? Bawah 16. Wah, kita tak mengajuk. Boleh tengok dalam ni lah, Facebook ke dalam Facebook kasut. Soalan 3 bawah 16. 3. Boleh. Ulang lagi. Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Ini soalan agak yang back to reality lah. Maksudnya, sebab apa negara tu pergi World Cup? Sebab kan? Sebab apa negara tu pergi World Cup? Pusingkan dulu kan? Aku borak dengan ni. Okay. Saya borak dengan Ko Hamdan pula seorang. Saya maintain. Okay. Sebab apa satu negara tu boleh pergi World Cup? Kita bila kita nak pergi World Cup tu memang soalan lah. Sebab tak pernah sampai World Cup lah. Tapi berbalik kepada asas kita kan. Adakah asas kita berjaya? Asas tu maksudnya grassroots lah. So apa beza kita dengan negara luar? Maksudnya paling dekat kita kalau Asia ni, Jepun, Korea dah pergi World Cup lah banyak kali lah. ASEAN hampir-hampir lah, belum lagi Malaysia tak mampu Malaysia zaman dulu ranking saya lebih kurang Jepun dengan Korea lah. Saya rasa kita menang ni bah. Kita ada hari tu lebih lah. Zaman ada zaman kita lebih, zaman kita hampir-hampir. Zaman dulu memang kita nombor kita top Asia ni ada top lah. So apa yang berlaku sekarang? Apa beza kita bangunan grassroots? Dulu mungkin grassroots tak lah, sebab tu kita ke depan kan. Sekarang ni sistem grassroots kita, apa beza kita dengan Jepun lah, yang boleh nampak ketara Korea. Apa beza kita dengan dia orang pasal sistem grassroots lah. Terima kasih Tuan Nizam. Kalau kita cakap bab sistem lah. Kalau cakap bab sistem, saya dalam mood positif lah. Dalam mood positif. Saya tak nak cakap bab negatif. Yalah, kita ambil positif lah. Ambil positif je mood lah. Kalau mood negatif, dia lain pula. Banyak. Negatif ni banyak. Banyak. Kita sekarang ni mood positif. Okey. Kalau lah kita katakan sistem Malaysia tak jelas. Pasal Malaysia tak jelas. Jelas. Tapi tak tahulah kan. Kalau kita ni banyak kalau. Kalau kita kata tak jelas, tapi tetap ada betul. Aliran tu tetap ada. Betul. Ada pathway dia satu step. Aliran tetap ada, step by step. Ada Dia sekarang pecah elit, dia pecah kalau dia belum kita cerita gasut lah. Gasut kali dah pergi pada Piala Dunia lah daripada gasut lah. Yelah, tapi kita tengok dia berjaya. Kita start daripada bawah sampai ke atas. Kita sudah sikit ke atas. Kita fokus pada gasut sebab apa di gasut dia orang. Faham. Soalan tu saya faham. Grassroots lah. Tiap-tiap negara tu grassroots lah. Dia bermula daripada grassroots. Macam mana kita nak basickan grassroots ni untuk naik ke atas lah. Sampai satu level sekolah rendah, sekolah menengah. Lepas sekolah menengah tu apa akan berlaku kat Malaysia lah. Falsafah kita grassroots yang kita cakap tadi lah. Kalau kita tak tanamkan basic yang jelas, basic yang kukuh pada satu player, dia akan pergi dekat sekolah menengah takut lah.
dia akan jadi masalah dekat situ. Baru nak start basic balik, nak start pun jadi terganggu dengan latihan tu. Patut dah sekolah ni, dah satu peringkat ni kita dah fokus pada dah training pun pada SSG. Kita dah training dah akan dah jadi berubah. Saya betul sikit. Apa maksud basic course tu? Apa maksud basic course tu? Okey, basic pembangunan ni passing, shooting, ball mastering, kita pergi ball control, first touch, tu basic. Kalau dekat pertengahan pun dah dekat basic pun tak kuat lagi, jadi terganggu. Betul, itu faham. So kita kena letakkan kita punya falsafah bola sepak ni. Macam mana kita nak lahirkan seorang pemain. Tu kita kena letakkan dengan jelas. Kita kopi sikit Jepun bukan satu sekolah tau, bersepah sekolah yang satu label yang sama. Kita nak amalkan dalam Malaysia, kita nak amalkan MD je. Nak amalkan MD berapa selesainya dia orang. Kita tengok dia orang kita rasa terpukul tak ada, biasa je. So kita tengok kat sini pun sama. So yang siapa nak wakil Malaysia, pemilihan ni boleh langgar balik. Banyak lagi wujud sekolah-sekolah wujud lawan balik, kelab-kelab lawan balik. Baru kita ada berbagai pemilihan, Pool ramai lah. Yang ramai. Kita tak nampak pool yang kecil. Kalau kita nampak pool kecil 1/8, ambil course dari situ, dia ambil situ lah. Situ jadi situ. Dari situ Rizak pun situ. Jelas tak? Faham? Sebab kita nampak kat bawah, dia orang nampak kat atas. Kita nampak daripada bawah ke atas. Kita bukan tak tengok semua liga-liga ni semua. Kita tengok YouTube ada. Yalah, faham. Tak? YouTube ada, kita boleh tengok. So dekat situlah kita cakap kuatkan grassroots. Itu saja. Kuatkan grassroots. So maksudnya basic tu jelas. Dia pergi satu peringkat tu bukan masalah basic dah. Maksud technical player tu kita jelas. Ada vision yang player. Itu saja. Macam kita tambah dengan intensity dan unity goal. Adakah dia latih juga berbeza kita dengan Korea? Adakah jati kita dengan Korea berbeza daripada di sistem semua? Kalau nak ikut kejurulatihan, contoh saya cakap, satu player tak semestinya jadi satu jurulatih yang baik. Betul, itu betul. Bukan player, dia dah buat coach berapa lama, bukan dia satu jurulatih yang teruk. Betul. Different. Kalau tu different. Sama. Dia cakap player goalkeeper, bukan cakap dia bawa tim. Walaupun international dia bawa tim dia hebat, dia main goalkeeper je. Dia seorang penyerang, bukan dia boleh bawa satu tim tu yang hebat. Maksudnya different. So jurulatih ini khusus lah. Khusus ada kelihatan go jurulatih mesti belajar. Sehari mesti belajar. Masih belajar. Walaupun dah ada April pun masih belajar. Pengalaman lah. Pengalaman masih belajar. Tu datang pengalaman. So boleh lahirkan player yang berkualiti. Lahirlah jurulatih yang bagus. Kalau player tu dah kualiti, coach mana letak pun insya-Allah. Betul lah. Kalau kita panggil coach kat luar pun player tak berkualiti, tak sampai satu tahap, kita tengok masalah juga. Masalah kalau kita cakap di Malaysia kita salin semua jurulatih luar. Tebak Saleh ke Negro ke semua jurulatih. Mana nak cari duit? Ada kelab dah 10 tahun buat, berapa orang yang berjaya? Jasuk kan, senang tu. Bukan senang. Macam tu yang saya cakap ni. Dia pergi balik pada latihan. Latihan tu memang banyak latihan. Kalau kita dengan Korea, majoriti kelab kat Malaysia ni kan, peringkat sekolah pun dah kompetitif. Betul lah. Kalau kat Jepun, Korea Aku tengok dia kontrol bola kompetitif laju. level tinggi lah. Bukan lambung lagi. Bukan lomba lah. Tengok beliau kita pun boleh tengok. Tapi harus ingat, player yang tak boleh naik adalah banyak player injet. Betul lah. Banyak injet. Dia jadi kekerasan dalam bola sepak. Keras. Malaysia
Keras. Bola tak ke mana awak, itu je. Cepat. Nak ambil robot lah. Cepat. So, yalah, kalau kita cakap grassroots kita tak kuat, itulah permainan dia. Falsafah kita tu kena jelas. Macam mana kita nak main. Pas falsafah ni maksudnya jalan cerita, Filosofi dia kena. filosofi dia maksudnya lomba ke, short pass ke, kemenangan ke. Yang banyak isu kemenangan. Lupa Kita mengharapkan kesilapan pihak lawan je. Kita banyak main, defend. kita menghantar dan kita mengharap kesilapan pihak lawan, kita boleh go. Kalau kita buat silap, kita kena. Itu saja. Bukannya control ball. Pasal permainan ni bukan mudah. bukan mudah. Pasal permainan ni sebenarnya Filosofi of fast of susah. play ni bukan satu. Dia punya kemahiran yang tinggi. Kalau tak ada kemahiran yang tinggi, pressing bulatan tu blok datang mengelabah dah. Bola hilang itu je. Tak. Betul lah tu. Mungkin kat bawah mungkin satu blok datang, ni 2 blok datang. 3 blok datang. So, Triangle. boleh kemahiran yang tinggi. Ya tu. Macam mana kita nak main? Compactness, manipulate compactness. Okey. Okey, coach. Nak tutup kan? Waalaikumsalam. Tengok apa ni? Ibu. Ni, apa ni? Baca lu. Coach Malik. Coach bekas kualiti Coach Malik. Coach Malik. Kembali strength stamina kita sangat lemah. Ya betul. Kembali. Itu benar betul. Itu kita lah. Sebab saya boleh cakap bab strength stamina ni, saya boleh cakap. Sebab sebelum saya datang sini, sebelum saya terjun 100% sini, saya fikir apa yang saya boleh bagi kepada masyarakat selepas saya tamat dalam perkhidmatan. Saya seorang komando dan saya sebelum ni pun pernah menjadi jurulatih komando, pernah menjadi penyelia komando. So saya tahu, saya pernah organize kursus komando, saya jadi penyelia, saya organize. Ini pihak jurulatih, ini pihak student. Saya bagi orang tengok macam mana kita nak ada. Betul, saya cakap. Pemain Malaysia Nampak? strength fitness tidak begitu membanggakan. Tidak berada satu tahap yang terbaik. Itu saja. Tidak berada satu tahap yang terbaik. Itu betul. Itu yang saya cakap. Banyak perkara yang perlu kita lihat balik. Boleh cakap. Kau boleh cakap. Pengalaman kau mana? Kita dah melalui benda tu. Player bola, kalau pergi training ketenteraan, dia balik awal. Kena lari lock, lari, dia balik awal. Dia tak boleh. Main bola mana boleh buat ni. Tak boleh. Sama juga. Kalau yang ni buat training, dia tak main bola, tak boleh juga. So, kalau tuju kena capai lah. So, kena strong. Betul kena strong. Strength kita, fitness kita memang kena satu tahap yang terbaik. Pemain ramai. Malaysia ni ramai. Tu orang cakap pemain Malaysia ada lokal ramai. Memang ramai. Kalau kita tengok padang Sepah ada ramai. Abang Selangor ramai. Kualiti lah. Tapi yang betul-betul ready nak main satu-satu tournament, satu-satu kompetitif tu susah. Tengok tahu lah ni. Janganlah opener tu kalau sama level tu okey, kena tengok badan, untuk badan kena okey. Tapi kalau opener tu dah lebih sikit, out. Benefit lebih. Out. Assalamualaikum, aku salah. Ya, macam. Aku Malik. Tu apa ni? Ayah si apa ni? Khalil. Okey. Kau balik, sahabat. Okey, nak tutup lah kita punya live. Okey, bolehlah monitor sembang sikit lah, santai-santai. Okey, Lepas tu dia belanja. Sikit tarik. saya banyak ke orang banyak ni? Betul lah belanja. Dia banyak kita jaga kita lah. Kau tukar visual lain. Okey lah. Balik kepada kita ikhlas sikit, kita mengadakan personal coaching ataupun advance personal coaching kita buat juga. So kita beralamat di Pertukaran Aman University. So yang mana berminat untuk majukan anak dia dalam bola sepak ataupun budak player tu yang mahukan majukan diri sendiri, boleh cakap kat parent. So boleh datang ke kita, boleh kontak admin nombor 011541700593. So boleh berurusan kat sana.
kita biasa belah malam lah, 8.30 kita akan memula personal coaching lah. Petang ada 4.30 kita start lah. Berdasarkan booking lah. Kita pun tak banyak ambil. Satu sesi tu mungkin limit 3 orang 4 orang je, tak lebih. Sebab kita susah kan nak fokus tu, sebab kita personal coaching ni suka tentang kita untuk sukses kita punya session tu. Kalau ramai kita ambil macam akademi, satu session tu matlamat untuk berjaya tu susah. Maksudnya matlamat ni kalau passing, kita nak syak passing. So kalau kita ramai, limit of touches tu berlaku, kita gagal lah demi matlamat tu. So personal coaching adalah untuk mencapai matlamat suatu benda tu. So kita balik kepada matlamat kita lah. So kita buat personal coaching lah. So yang mana berminat untuk dapatkan personal coaching, boleh WhatsApp admin dan nombor tutorial ada. Dan boleh contact TikTok dan Facebook kita orang yang aktif lah. Okay, kita tutup lah dengan satu apa-apa mesej lah yang Ko Aiman nak sampaikan kepada nasihat kepada ibu bapa, pemain ibu bapa dan jurulatih kan, jurulatih muda, jurulatih nak bercerita untuk jadi jurulatih kan. Apa-apa pesanan lah bila kita tutup majlis ni. Untuk apa ni? Untuk Semua je dia, ibu bapa boleh, parent lah. Aduh. Tak kisah apa-apa pesanan jurulatih muda ke apa, nak jual bidang apa, perasaan tu sejak mental ke apa. Pendek-pendek lah. Pendek ya. Okay. Pesanan saya ringkas je. Okay. Untuk kepada player-player kan yang tengah dalam ni lah, dalam jalan bola sepak ni, jangan terlalu rasa puas dengan apa yang korang ada sekarang. Itu saja. Itu saja, pendek je. Jangan, kalau anda kata seseorang player tu, contohlah player tu baru menang champion apa-apa player, korang rasa diri korang dah bagus. Belum, jauh lagi. So teruskan berlatih. Ko Amran? Ko Iman dah bagi tahu yang tu. Saya bagi okey, yang mana play yang sedang down. Yang tengah down tadi menang. Yang tengah down. Yang give up Yang tengah down. Yang tengah down. Dah satu tingkat. U12 tahun ni nak pergi select. SSN ND pun belum dapat, JDT pun belum dapat, SSN pun belum dapat. Tak tahu lagi. Tengah susun nak select. Dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat kalau tak dapat, jangan sekali-kali down. Jangan sekali-kali down. So bola sepak ni berapa cepat kita pergi tu tak penting. Berapa cepat kita pergi tak penting. Faham maksudnya? Berapa cepat kita pergi itu tak penting. Faham. Yang penting adalah konsisten dalam latihan, yang berterusan, minat yang mendalam, jiwa yang besar. Itu yang penting. Kalau pergi kejap sana, kendos balik juga. Jiwa tak besar, jiwa kena besar. Terus latihan. Dia boleh mengubah manusia ni dalam bola sepak ni. Satu pemain dalam segi latihan. Latihan berterusan. Kejayaan tu berlaku apabila dia kecapi kejayaan tu. Itu dia kecapi kejayaan. Dan lepas kejayaan, dia kena berterusan. Training, latihan. So, jangan risau. Jangan rasa sedih. Jangan rasa tergilan. Kuat semangat. Terus training. Percaya pada diri sendiri. Percaya pada program kita. Untuk kita terus fokus training dan bekerja keras untuk mencapai matlamat Malaysia, untuk melangkah ke Piala Dunia. Itu saja. Siapa yang dapat main Piala Dunia tu, tak tahulah siapa dia. Siapa player yang main Piala Dunia tu? Boleh. Kita ni bukan macam badminton. Kalau badminton, kalau hang rasa hebat, aku rasa aku hebat dah hang, aku tak mau tengok hang, aku nak lawan hang. So aku akan pilih wakil Malaysia. Tapi bola sepak sebab ramai dia berpasukan. Tapi kalau kita rasa ada satu player yang bagus, kita boleh bawa ke atas. InsyaAllah kita bawa ke atas. Kita boleh fight. Kita kenalkan dia, keluarkan dia, kita fight. Kita nak buat pasukan tu, kita nampak dia main. Kita tengok, kita nilai. Dari segi apa, kita go. Kita boleh tolak pergi. Alhamdulillah yang terima coach kat sana pun mendadah tangan tu.
Mendarah tangan, dia pun nak menang. Dia pun nak menang. Pergi Australia, nak melawan dengan Australia, perempuan sampai peringkat umur. Bukan dia nak kalah, dia nak menang. Dia pun nak bawa player yang berkualiti, bukan player yang kasih sayang. Faham maksudnya? Itu jiwa dia. Jiwa kena besar. Yang tengah down sekarang, jangan down, terus semangat, terus tekad untuk latihan intensity. Sekian, terima kasih. Okay, saya pula ingat jangan kejar piala umur 9 tahun, tapi kejarlah minat, disiplin dan hati yang kuat. Itu yang kekal sehingga umur 19 tahun. So, terima kasih kepada Ko Amran dan Ko Haiman sebagai tetamu kita. Banyak sikit tarik. Okay, Grassroot ni bukan sekadar latihan bola, tapi membina asa kehidupan. Kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Mungkin kita akan masuk topik panas ke. Waalaikumsalam. Kan? So jangan lupa follow dan share kita orang. Kan? Kita akan masuk topik kedua, kita akan update. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih untuk hari ni. Okay, terima kasih semua. Okay, follow dan like kita punya TikTok. Terima kasih.